Ahli-ahli yang berhormat, sila dengar baik-baik. Perkara ini ialah berkaitan dengan pencerobohan tanah haram. Musuh kita bukan sekadar dadah dan penjenayah, tapi apa yang lebih tragis dan menyakitkan, sebanyak 14,494 dan 908 hektar tanah kerajaan telah dicerobohi dan diusahakan secara haram dengan tanaman sawit, getah, durian dan pelbagai hasil bumi. Lebih malang lagi, lebih kurang 6,000 hektar hutan simpanan kekal HSK juga telah diceroboh, kononnya atas nama pertanian, tetapi hakikatnya ia adalah satu perompakan terbuka terhadap harta negeri. Seiring dengan keputusan kerajaan negeri juga, kita ingin menegaskan bahawa tidak akan ada sebarang kelulusan baru oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri bagi mana-mana permohonan tanah yang telah diceroboh secara haram. Tambahan pula, keadaan hari ini sangat membimbangkan apabila ada mereka yang sengaja meniupkan api sentimen demi meraih simpati seolah-olah pencerobohan ini satu bentuk perjuangan. Janganlah kerana kepentingan politik sempit hukum diketepikan dan perbuatan yang salah dimuliakan.